Bagaimana jika kepercayaan kewangan tidak lagi bergantung pada bank, tetapi pada matematik, terbuka, telus dan tanpa izin? Pada Oktober 2008, di tengah-tengah krisis kewangan global, satu kertas kerja oleh entiti misteri bernama Satoshi Nakamoto muncul. Ia mencadangkan sejenis wang elektronik yang menyelesaikan masalah perbelanjaan berganda atau double spending, bukan melalui perantara tetapi melalui rangkaian komputer teragih yang disokong oleh bukti kerja. Pada 3 Januari 2009, blok pertama, Genesis Block, dilombong. Di dalamnya, terselit mesej tersembunyi. Tajuk utama dari akhbar The Times, Chancellor on brink of second bailout for banks. Satu sindiran senyap terhadap sistem sedia ada. Perisiannya sumber terbuka. Komuniti awal yang terdiri daripada para pengatur cara dan peminat kriptografi mula melombong Bitcoin, mengesahkan transaksi dan mengukuhkan rangkaian. Tidak lama kemudian, pizza dibeli, bursa dagangan pertama muncul dan harga mula menari liar. Namun, rangkaian itu terus berjalan. 24 jam sehari, 7 hari seminggu, tanpa henti. Di dalam kod Bitcoin, tertanam satu mekanisme kelangkaan yang elegan, halving. Setiap lebih kurang 4 tahun, ganjaran untuk pelombong dikurangkan separuh. Dari 50 Bitcoin setiap blok, ia turun kepada 25, kemudian 12.5, 6.25 dan pada April 2024 di blok ke-840,000 ia menjadi 3.125. Setiap kali kadar bekalan baharu menjadi semakin perlahan, satu ciri yang direka untuk meniru kelangkaan logam berharga. Idea ini mula matang. Pada 7 September 2021, El Salvador menjadikannya tender sah, satu eksperimen negara bangsa yang berani, walaupun pada tahun 2025 penerimaannya akan menjadi sukarela. Kemudian, pada 10 Januari 2024, penanda aras baru tercipta. Amerika Syarikat meluluskan dana dagangan bursa atau ETF Bitcoin Spot, membuka pintu kepada pelaburan institusi secara besar-besaran. Di Malaysia, perbualan ini bergema kuat. Ia menyentuh tentang literasi kewangan, selera kita terhadap risiko dan inovasi, serta peranan pengawal selia dalam menyeimbangkan perlindungan dan kemajuan. Konsep kelangkaan digital melalui bukti kerja dan rangkaian terbuka menjadi relevan, terutamanya apabila kita menilai semula di mana kita meletakkan kepercayaan kewangan kita. Maka, inilah Bitcoin, satu idea yang lahir dari krisis, dibina atas kod dan kini berdepan dengan dunia nyata. Ia adalah satu persoalan besar tentang kepercayaan. Dan di persimpangan antara ringgit dan kriptografi, kita rakyat Malaysia ditanya, dalam era digital ini, apa sebenarnya yang kita nilai?